ready ke mau terbang ada TCS. Assalamualaikum, welcome back to MWG Vlog. Okay guys, kita dekat KTM dan juga zone test opening lah di Penang hari ni. So dalam pukul 10 kita ada pendaftaran dulu, belum nak boleh test ride. So ramai lah geng-geng club semua pun datang sini. So pagi ni untuk daftar makan-makan, dapat goodies. So saya punya aim hari ni untuk test ride lah. So jom kita register dulu tengok guys apa untuk daftar goodies. Sebab terlalu panjang, saya malas tunggu. Saya nak pergi test ride terus motor. So dia kata pergi daftar kat belakang, ni tak ramai. Kita pergi test ride dululah, baru okey. So tengok mana kaunter nak test ride Assalamualaikum. Test ride. Nak beratung panjang sangat John Test 703F. John Test. Itu mak kena abang isi dulu form dulu, besok saya nak tengok model lesen. Line clear, boleh. Tengah rakam lagi bang? Tengok rakam ni. Okey, nak pitch ke apa ke? Ini motor dekat CKT. boleh. Itu je. Tak, kita register okey. Itu saya naik 19. Ni 21 inci ni. So hari ni apa yang ada? 790, 368G, 368G high seat. high seat. Itu 703 21 inci. Okey. 368G low seat punya. Alright. Okey guys, hari tu kita test yang 19 inci. Ni 21. So dia keluar dua variant lah nanti Ya, dua variant. Harga satu variant. Harga satu variant. Oi. Harga satu variant. Sebab beza dia punya inci dia tinggi lah. Tu yang 368E dengan apa D tak masuk. Yang tu dia launch door Masa kat Maib je lah. Hujung tahun ni. Tapi dia pun tak buat test ride tau. Nanti time launch tu boleh buat test ride. Okey. Oh, ini dah buka dengan exhaust dah ni. Ya. Oh, dah lebih 1000 lah. Okey guys, ini dia guys. Kita test ride. Hari ni kita test lagi sekali. Oh, sana pun ada kat test ride? Itu pun test ride kan tu? Oh, ada lagi. Okey guys, sana ada lagi. Tak kita tunjuk dia. 200 tu. 200 Ni 200 Ini zone test lah ni. Ada zone test 310. Ni, oh ni 39 lah. 39 nampak kecil ya. 39 ni bakal Domina ni. Okey. 200 Ni 200 full spec. Oh, okey. Right. Kasih start lagi sekali, mau dengar. Wah, dia dah buka dia punya silencer, third silencer tu ambil macam ni. Dia punya bunyi ya. Oh guys. Betul-betul bakar CP3 ya. Ni sound. Okay guys, kita tengok masa bagi kita test ride. Ambil. So best ambil. Tak nak try. Wah, ini aman lah. Kalau kata nak test laju kan, sini pun kita test laju dah. Okay. Baru kita boleh test dia pick up. Lepas ni kita bawa dua sikit. Alright. Lepas ni tengah pilat. Okey. Boleh. Follow belakang saya. 2 round? 2 orang abang dengan Bukan, 2 round ke? 2 round ke 1 round ni? abang nak 2 orang. Oh, boleh. Alright. Yang clear. 2 round. Kita boleh balon. Kita on dulu. Bukan tekan lama-lama. Okey, tu kali semua pakai elektronik. Aduh mat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, sakrulana azza ini. Wah, 21 flat full lah. 21 inch flat full lah, okey lah. You can. Oh. Dia punya kelas yang very light. Ya, dah lah. Sound yang bagus tu. Alright, so ada grip heater guys. Horn, button signal lah. Double hazard. So mode ni tukar S. So kita pakai E mode dulu. Okay. So ada TCS. TCS tutup. TCS on sini lah. Traction control.
Okey, jom kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, oh berdiri pun syok. Grip dia punya tank. Sebab dia dah buka third silencer. Itu saya test yang unit baru lah, silencer tak buka lagi. So bunyi dia tak garang. Ni betul-betul wow weh. Dia punya gearing smooth mah. Aduh, tutup visor. Oh, gear drop engine braking dia. Dia ada slipper clutch kan. So engine braking dia ada engine braking, tapi dia punya apa tu? Tarik engine braking dia tak begitu agresif. Nice. Tapi dia brake lah. Tak ada lah kata tak brake. Dia masalah orang kata signal dia payah sikit. Alamak, memang DNA CP3 main 120 degree crank. Oi. Boleh. Gearing dia semua guys. This is meant for adventure touring. Nak agresif boleh. Handling I would say much more feel lighter than Domina 400. Rasa bawa Domina lagi berat. Hari tu try 19 inci. Rasa flat foot. Ingat 21 tinggi, flat foot juga. Alah. Cuma kalau 21 nak top, goyang lah. 19 steady on the road. Nanti kalau kata yang kata steady. 19 pun okey lah. Tapi kalau tak ada bezar ke. Tapi okey lah, okey. Ini dia dah buka silencer boleh pula. Dulu RPM tak silap 7,000 dia dekat dah. Ulah pelan betul. Tak boleh feel. Ini ada rasa. Kalau boleh dapat lagi jauh lagi okey. Takut nak buat jauh di tempat dia jalan dia traffic light banyak. Nak buat jauh pun besar. Tapi okey lah, steady lah. Ringan ni. Kalau dia kita tak payah jalan dia okey kan. Jalan kat taxi dia dekat. Dia dapat jalan kono-kono, at least boleh rasa. Bukan nak lap, dia nak rasa feel bila lean dia macam mana. Tapi tak berat lah tengok macam ni pun. Jadi kau mau terbang ada DCS. Ni tak ada DCS Willy lah ni. Oh, braking dia pun.
Oh, braking depan dia. Dia satu orang guys, tak melekat guys. Oh, kau masuk sana. Itu dia guys. Kita lanyak betul-betul walaupun pendek. Kalau boleh dapat panjang sikit. Tapi dia punya apa? Oops, sorry. Oh, dia punya ni okey lah. Oh, ni macam best, powerful, okey saja. Saya rasa okey sajalah. Tapi dia punya powerful handling ringan ringan. Yes. Sebab saya dah bawa 790, 1290. Sedap. Tapi dia punya engine karakter, aggressiveness. Ikut orang suka agresif. Saya suka relax. Ini relax. Ini betul-betul feel smooth. Smooth on the road. Kalau suka light off road, okey lah. Ini okey. Ni long distance si okey. Tu lah, minta dengan jauh sikit. Boleh pergi sampai balik pulau lagi bagus. Oh, boleh try naik bukit tu. Karakter dia yang kita nak try. Kita tak masuk light off road. Kita nak panjat bukit apa semua. Ambil corner naik bukit. Ini kalau naik bukit tak? Rasa okey kot. Kalau bukit balik pulau tak tak. Okey, saya braking pun saya buat emergency hard braking tadi pun okey. Memang okey. Oh, right. Dia punya engine mantap guys. Feeling different lah. I ada try CF Moto 700 MT. Okey, betul lah. Betul. 800 MT. Betul lah. Itu okey. MTX ni lebih kurang ini rasa. Dia punya feeling karakter agresif lah. Saya tak suka sikit dia bunyi kasar, lepas tu dia agresif pula mau pergi. Ini dia relax sikit. DX5 punya itu ERX ni lah engine. Lagi satu banyak berat. Betul. Kita mesti mau tengok review, bukan review lokal. Mat Saleh punya review. Yalah. Dia orang banyak pilih dengan satu point dia. Itu pasal kena test ride sendiri baru boleh tahu. Ya. Ini masa angkat berat tapi bawa wah very smooth. Relax saja. I take turn pun tadi tengok turn sini pun relax saja. Tapi kena radius besar tak boleh radius kecil, motor besar. Tapi bawa memang ringan pada motor saya rasa. Ini guys. Ini kalau off traction control wheelie ni. Gear 3 pun terangkat ni. Guys, ramai guys beratok nak ambil goodies apa semua. Jadi saya tak nak join lah benda tu. Saya nak test ride je, zone test 703F. Itu yang sedang dinanti-nantikan. Alhamdulillah ada hari ni kita tercapai. So motor-motor yang lain KTM bukan tak bagus, cuma tak kena dengan jiwa, dia agresif lah. Saya bukan muda lagi nak agresif. So nak tengok 703F, dia ambil daripada traffic light sana. Tengok brother tu bawa top lah. Kita tengok daripada jauh lah macam mana rupa dia. So inilah keadaan di zone test CKT lah. Saya pun last minute dapat tahu, dah balik Penang, lalang. Oh, itu dia.
Padu dia memang bunyi, memang DNA CP3 lah. So boleh dikatakan enjin yang renowned. Enjin yang dikenali punya style lah. So tapi ini build 100% daripada Zontes, engineered by Zontes lah sendiri, bukan copy ataupun guna dia orang punya ni lah, apa tu, teknologi mana. Itu beza sikit lah Zontes dengan CF Motor, QJ Motor. Dia tak ambil lah DNA mana. Mana dia ada U-turn dah belum ni. Itulah semalam saya dekat Rawang banyak geng-geng KTM ni. Ini daripada Selatan apa semua. Tomboy sini. So 368G pun banyak. So brother ni sekali saya test ride. Alright, kita tengok. So dia punya sound memang support lah for me. DNA ni MT-09 punya DNA. Tapi kita bukan nak buat gila-gila. Kita nak ride, feel, enjoy. Orang rider ni dia nak bunyi yang merdu, menyenangkan. Lepas tu kena angin, dapat feel, kadang boleh laju, kadang boleh perlahan. Itulah dia punya ni. So jadi sampai di sini saja guys. Okay, video memang semata-mata kat sini. Yang belum subscribe, mesti subscribe. Yang dah subscribe, share, like dan komen. Jumpa lagi di minggu ada apa pula di video lain. Assalamualaikum, ciao ciao, bye bye.